Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan guru yang non-muslim. Pertama sekali terima kasih atas penyertaan rakan-rakan guru sekalian pada bengkel pada malam ini. Malam ini bengkelnya dia agak rushing sebenarnya. Dia unplanned sebab saya pada minggu lepas baru dapat ilmu tentang Gemini ni, baru godek-godek tentang Gemini ni. So saya nak run test dengan rakan-rakan semualah. Jadi sebab tu saya buat free sebab saya pun masih lagi meneroka ilmu-ilmu dalam Gemini, okay? Dan Gemini sekarang ni bukan macam Gemini dululah, dia ada seakan-akan dengan ChatGPT juga. Sekejap lagi kita akan teroka sama-sama. Okay, sebelum kita bermula rakan-rakan semua, saya nak ucapkan selamat Hari Raya, masih lagi belum terlambat. Di awal tadi saya dah buka lagu raya. Okay, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan kalau boleh, boleh tak bagi tahu rakan-rakan semua dari negeri mana? Sebab saya nak tahu juga audiens saya sekarang ni daripada negeri mana. Cuba type pada ruangan chat. Dari negeri manakah kalian? Sebut negeri je, daerah tak payah. Kedah Mai. Okay, so Kedah, Sarawak, Sarawak, Sabah, Sarawak. Pegawai JPI di Sarawak pun masuk, tiba-tiba rasa cuak pula. Okey, Kelantan, Selangor. Jadi kita dah lebih 3 negeri So program pada malam ini kita boleh iktirafkan program kebangsaan lah. Dan sebenarnya saya malam ni saya ada 2 program sebenarnya. Program ni dengan satu lagi program sambutan Hari Raya GEG Google Educator Group Kota Kinabalu yang kami sambut bersama-sama dengan GAG Indonesia. So kena lompat-lompat lah. Habis saja kat sini saya terus ke sana sekejap lagi. Tu yang pakai baju Melayu beria sangat ni. Selalu kan t-shirt je kan. Okay, baik rakan-rakan semua. Kita akan teruskan terus dengan kelas kita tanpa buang masa. Pertama sekali, saya Wan Hazaruddin bin Wan Hassan ataupun lebih dikenali dengan nama panggilan dengan panggilan Muallim Hazar lah. Merupakan seorang guru bahasa Arab di SK Seri Limau Lunas Kedah. Okay. Boleh masuk SPL KPM. Oh, tak ada. Nak cerita malam ni. Malam ni saya tak sediakan sijil sebab tak sempat kan. Malam ni saya tak sediakan sijil dan saya hanya ada bagi rakaman je lepas ni. Jadi saya mohon maaf lah banyak-banyak kepada rakan-rakan yang berkehendakkan sijil tak sempat. Tapi kalau kata ada yang sanggup nak isi dalam SPL KPM tu, cubalah. Cuba counting dengan SU SPL KPM Okay. Alright. Penang Sungai Bakau tak ada ayat. Kena lapor kat ni, kat Kak Fat. Kak Fat kan YB situ kan. Ya. Ustaz, kalau saya buat macam mana? Jadi kena kebangsaan. Kak Bibah nak buat? Boleh. Dapat kan? Jadi kena kebangsaan. Boleh. Kan? Kalau kata Kak Bibah nak buat, boleh. Nanti bagi Kak Bibah. Saya bagi IC lah. Saya cuba Saya tak janji tapi saya cuba. Okey. Macam ni. Nanti di akhir nanti saya akan bagi satu borang untuk you all isi lah. So borang tu nanti saya bagi Kak Bibah. Okay? Okay, syukran. Ayuh. Okay, untuk makluman semua Ustazah Habibah ni merupakan pegawai SPI di Sarawak, JPI di Sarawak So dia bolehlah menganjurkan program kebangsaan. SPB lah Ustaz. Sorry, apa dia? SPB, Sektor Pembelajaran. Sektor Pembelajaran, sorry tersilap. Okay. Baik, so tak apa, lepas ni saya akan bagi borang, dia you all boleh isi lah nanti dan saya akan bagi kepada Kak Bibah untuk dimasukkan dalam SPL KPM. Syukran jazilan, Alhamdulillah. Baik. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah kuasa Gemini AI. So saya hanya fokus kepada tajuk Gemini saja malam ni. Jangan tanya apps yang lain ataupun platform yang lain Okay, saya dah fokus kepada Gemini saja. Sebelum saya mulakan, sebagai mukadimah, okay, AI. Kita dah tahu dah AI itu adalah artificial intelligence kan, kecerdasan buatan, kita dah tahu dah. Tapi perasan tak kita AI ni sebenarnya telah berada di sekeliling kita sejak lama dah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam slide yang saya tayangkan ni dia ada dari segi automation dia, maksudnya kilang buat kereta tu telah disetkan untuk buat kerja dia. Itu pun AI sebenarnya. Kemudian robot
Robot ni pun dah banyak sebenarnya. Contohnya kita pergi ke kedai makan mamak kan. Kedai makan mamak, tiba-tiba datang robot kan. Datang robot kan. Bagi makanan kat kita, kita tekan dia, so patah balik, dia patah balik kan. Masa mula-mula dulu agak teruja lah. Lepas PKP dulu kan, agak teruja. Dahsyat juga rupanya teknologi masa tu dah teruja kan. Tapi sekarang ni dah biasa dah lah sebab kita dah tahu itu pun dimasukkan dalam AI. Sama juga dengan vacuum yang bulat tu. Kami panggil dia cik putih. Kat rumah kami ni ada sebiji. Kami panggil dia cik putih. Ada rakaman insyaAllah. So benda tu dia bergerak kan. Dia bergerak bila dia terlanggar dia punya border tu, dia patah balik, dia buat mapping yang lain. Dia berjalan sambil dia membuat mapping. Bukan sekadar membersihkan lah. Jadi bila dia sekali lalu tu, dia dah set dalam dia punya otak dia punya pemikiran dia, memori dia. Sekejap, ramai pula baru masuk. Yang itu adalah kawasan yang perlu dia bersihkan. Jadi bila kita set A, B, C kan, kita boleh set dalam telefon kita. A, ruang tamu contoh dia. B, bilik 1. C, bilik 2. So kita tekan saja kat situ, dia akan pergi bersihkan di situ saja. Itu pun adalah AI. Dan self-driving car. Kalau kat China, dia dah jadikan self-driving car ni sebagai taksi. Maksudnya tak ada driver lah. Masuk taksi tu akan bawa sendiri tanpa menggunakan teknologi ataupun tanpa menggunakan kudrat manusia. Semuanya menggunakan robot ataupun AI. Dan di Malaysia pun dah ada kan kereta Tesla kan. Tesla tu dah boleh lah kita arahkan dia untuk membawa kita ke mana-mana. Okay? Kemudian Google Search, Google Assistant dan juga chatbot lah. Yang ni yang paling famous lah, chatbot. Okay, baik. Seterusnya. Okay, apakah perbezaan antara Google dan AI? Kalau dulu kita sentiasa bertanya kepada Encik Google, kan? Encik Google, gini-gini ni apa? Kan? Google, gini-gini ni apa? Asal ada masalah, tanya Google. Asal ada masalah, tanya Google. Tapi sekarang ni, kita lebih kepada AI. Apakah perbezaan antara Google dan AI? Cuba type pada ruangan chat. Respon. Respon dulu. Saya cuba buatkan satu link untuk SPL KPM. Respon dulu. Okay. Okay. Tak ada respon. You only nak dengar je ke malam ni? Kesian kat I tau. Google agent carian, AI tolong cari jawapan untuk kita. Google dia bagi link je, kena cari sendiri. AI dia bagi siap dah. Okay. Betul lah tu. Maksudnya Google adalah AI cara berfikir, Google bagi maklumat. AI bagi maklumat juga. Okay, so Google ni adalah search engine agent carian. Bila kita type pada Google, dia bagi cadangan kepada kita. Bagaimana cara nak membuat nasi lemak? Kan dia keluar website-website kan. Tapi bila kita masuk dalam Gemini, kita type saja bagaimana cara nak membuat nasi lemak, terus dia akan bagi jawapan. Maksudnya dia tak bagilah website tu. Kecuali kita tekan satu function di dalam Gemini tu yang membolehkan dia search di luar dia punya ilmu lah ataupun data yang ada padanya. Nanti kita akan troker sama-sama. Okay, panjang betul Cikgu Jimmy. Google adalah syarikat teknologi menjadikan perkhidmatan internet. Hoi, ni sampai sejarah bagi dia ni. Okay, baik. Betul lah tu. Okay, ekosistem AI sekarang ni yang ada di Malaysia, pertama sekali adalah chatbot AI umum dan serbaguna. Maksudnya ada yang tak ada fokus, chatbot tu tidak berfokus. Kemudian analisis AI menggunakan data dan informasi, yang inilah saya selalu buat. Dan ada rakan-rakan kita terkejut, kejap je kau buat analisis kan. Sedangkan kita menggunakan
teknologi AI, kemudian generator AI untuk image dan video, dan yang terakhir adalah AI chatbot untuk pendidik, khas untuk pendidik. Dia ada satu platform tu, dia memang chatbotnya hanya untuk digunakan untuk education sahaja. Contohnya yang saya buat lah, saya buat satu AI untuk hadis 40 di hatiku tu kan. Tu memang fokus kepada education. Dan ada juga saya buat chatbot untuk innovator pendidikan. Tu antara inovasi lah yang saya pernah buat. Okay. Okay, dan kita perasan, kalau kita perasan dalam T5 sekalipun ada satu platform yang bernama Tanya Buku. Itu pun adalah antara chatbot yang khusus kepada pendidikan. Okay, baik. Seterusnya. Okay, welcome to Gemini. Gemini, asalnya dari mana? Kalau kita tahu sejarah-sejarah dia, Gemini ni asalnya adalah seorang jantan. Dia bukan. Gemini ni macam perempuan nama dia kan, macam betina lah kan. Kasar pula bunyi betina kan. Gemini ni macam nama perempuan. Asalnya adalah nama lelaki. Asalnya ialah Bard. Saya ingat dulu sejarah dia, bila ChatGPT dikeluarkan, tiba-tiba Google mengikut rapat tau. Dia keluarkan Bard, B-A-R-D. Tapi Bard masa tu memang tak fasih bahasa Melayu. Tapi ChatGPT dah makin tinggi dah kan. Kemudian dia upgrade Bard tu menjadi Gemini sekarang ni. Dah tukar jantina lah. Tak tahulah Gemini ni nama lelaki ke nama perempuan tapi dia macam more kepada perempuan lah kan. Dengan colour dia macam tu kan. So dia adalah anak keluaran Google. Kalau ChatGPT keluaran apa? OpenAI kan. Kalau Gemini anak keluaran Google. Kalau Microsoft, apa dia kalau Microsoft? Ada jawapan tak? Dia ada chatbot juga Microsoft ni. Apa dia Microsoft punya chatbot? Copilot. Okay, bagus. Minggu lepas pun saya masuk bengkel Copilot Copilot Okay, baik. Jadi apa yang ada dalam Gemini? Okay, pertama sekali kita tengok dulu types of AI. AI di Malaysia ni ada 3 jenis lah. Allahu Akbar. Yang pertama dinamakan sebagai machine learning, yang mana dia hanya belajar daripada data-data yang dimasukkan. So dia tak ambil maklumat daripada sumber lain lah. Okay. Yang kedua ialah large language model. Yang ni dia boleh memahami bahasa manusia. Okay. Dan yang kita nak belajar pada malam ini ialah generative AI ataupun Gen AI. Yang ni lah paling famous sekali. Sekejap Yang ni lah paling famous sekali yang memang digunakan lah. Kalau sebut AI saja, dalam fikiran kita benda ni je, Gen AI. Apa kelebihan dia? Dia dapat menghasilkan outcome yang baharu berdasarkan data dan juga maklumat yang telah kita masukkan. So, AI ni dia ada beberapa proses lah. Yang pertamanya proses training, yang keduanya ialah input, yang ketiga ialah generation. Jadi, contoh dia, bila kita buat sesuatu chatbot tu dia takkan mahir tau. Kita kena train dia dulu. Kena train dulu, masuk maklumat, masuk input, masuk data, barulah dia boleh generate apa yang kita nak. Dan yang paling famous sekarang ni lah, text generation, image, code, audio dan video. Ni yang paling famous. Kalau kita nak gali lagi, kita boleh masuk dalam AI Test Kitchen tu. Tapi saya tak nak tunjuk lah malam ni. FX, video, FX, image. Kat sana memang sangat banyak. Memang sangat, orang kata bila kita buat tu kita rasa macam sangat teruja tau. Ingat lagi saya mula-mula belajar image FX. Dia sangat menepati apa yang kita nak bila kita masukkan prompt yang betul. Okay, baik. Seterusnya. Okay, so dah tahu dah Gemini ni adalah anak keluaran Google. Okay, baik. Seterusnya. Okay, kita nak tengok features yang ada di dalam Gemini. So, kita akan tutup di sini. Buka Gemini. Bagaimana cara nak akses kepada Gemini? Okay, sekejap saya besarkan. Okay, kita boleh type pada ruangan search ataupun Omnibox kat atas tu. Nama dia Omnibox Type di sana Gemini. Salah pula. Gemini.google.com.
Patutlah salah. GE. Okay, gemini.google.com. Yang ni yang saya dah dah sign in lah. Andai kata rakan-rakan semua belum lagi sign in, boleh saja masuk ke dalam Gemini contoh dia. Yang ni belum sign in GEMINE tersilap tadi, patutlah tak boleh masuk. Okay, so kalau kita tak sign in, paparan dia sebegini. Dia still boleh kita search, boleh kita mencari maklumat, tapi dia tak sepenuhnya. Okay, alright. Kerana dia hanya ada satu model saja kat sini. Nampak tak? Model 2.0 Flash. Jadi rakan-rakan semua perlulah sign in dulu. Nak sign in dia senang saja. Tekan saja pada sign in. Kemudian masukkan email kita lah. Okay. Kalau tak ada lagi, boleh create account. So lepas ni boleh cuba. Ataupun nak cuba sekarang pun boleh. Tak ada masalah. Selalunya bila kita pakai browser tu, dia akan auto detect. Okay, contoh dia, saya ambil satu browser yang belum ada Gemini. Contoh dia, saya ambil browser yang ni. Okay, cuba kita masuk gemini.google.com. Okay, yang ni masih lagi belum ada apa nama ni? Account. So saya tekan saja sign in. Alright, so dia terus dah. Nampak tak kat sini dia keluar terus dah. So kita tekan saja next. Kerana Gemini tu di bawah Google. So dia akan automatic. Tekan saja next. Maka dia akan terus masuk ke dalam Gemini. Ini account fresh lah. Account yang tak ada apa-apa lagi. Baik, so kita berkenalan dengan menu-menu yang berada di dalam Gemini. Okay, silakan. Okay, yang pertama sekali rakan-rakan semua, di sini expand menu namanya. Kalau dalam ChatGPT kita panggil dia sidebar kan. Dalam Gemini dinamakan sebagai expand menu. Tekan saja di sini, maka dia akan keluarlah beberapa perkara kat bawah ni. Okay. Kalau nak tengok yang saya dah pernah jana, tekan saja di sini. Maka dia akan keluar kita punya history. Apa yang pernah kita cari dalam Gemini panjang sampai bawah ni. Tekan saya lagi more, panjang lagi kat sini. Banyak dah banyak saya cuba. Okay, di sini pula ialah Gems. Gems ni ibaratnya GPT lah. Dan yang bestnya Gemini ni, kita boleh buat GPT menggunakan ni. Coding, learning dan writing editor. Semua ada kat sini Boleh cuba-cuba Okay. Gem Manager ni. Bila kita tengok saja Gem Manager, okay, kat sini ada banyak sebenarnya. Kita boleh explore lah nanti nak buat coding apa semua. Dan ada New Gem. New Gem ni ialah gem yang kita nak buat. Kalau dalam ChatGPT dipanggil sebagai GPTs. Yang saya pernah buat tu lah, GPTs. Kat sini boleh buat sendiri. So kita ada Gemini sendiri. Maksudnya kita akan masukkan maklumat berkenaan dengan sesuatu yang spesifik lah. So dia akan berkisahkan tentang tu je kat sini. Okay? Cuma saya tak test lagi. Andai kata boleh buat, walaupun menggunakan account free, memang Gemini menang lah. Sebab ChatGPT dia kena bayar, baru kita boleh buat GPTs. Okay? Boleh cubalah kat sini Cuba New Gem. Okay, baik. Kemudian ada Help, Activity dan Setting. Okay, Setting Tengok pada Setting. Dia ada Save Info. Kita tekan ke atas tu. Alright. Kita boleh buat satu pengenalan tentang diri kita lah kat sini yang ni saya buat. Saya Abijah, seorang guru bahasa Arab SK 5 Lunas Kedah. Hobi saya ialah menerangkan ilmu digital dan grafik. Saya akan menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab untuk bertanya di sini. Sekiranya saya bertanya dalam bahasa Melayu, sila jawab dengan menggunakan laras bahasa yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. So dia tidak lagi berbunyi Indonesia. Okay? Sebab kita dah bagi prompt sini. Dah siap-siap dah. Kita bagi prompt kat sini. Okay? So boleh edit lah nanti. Kalau kita nak edit info ni, boleh edit. Nak masukkan apa, silakan. Okay? Okay, baik. Kemudian setting lagi. Ada apps. Ni apps ni dia lebih kepada Google Apps lah. Ada Google Apps kat sini. Setting lagi. Your public link. Okay. Yang ni sekiranya kita nak share chat dengan orang lain. So kita boleh gunakan public link ni. Okay, kita
type kat sini dan kita boleh share dengan orang lain lah. Alright. Kemudian setting lagi dark theme. Inilah saya buat warna hitam kan. Sebab masalah silau. Jadi saya buat kat sini. Dark theme. Kalau guna akaun MyWay boleh dapat advanced version? Tak. Tidak. Tidak dapat advanced version Nak advanced version ni, try Gemini Advance, tekan kat atas ni, maka keluarkan bajet sebanyak RM97 sebulan. Dia sedikit mahal daripada ChatGPT, mahal RM2. ChatGPT 95, dia 97. Okay, baik. Alright, kemudian di bahagian atas ni, yang plus ini ni adalah new chat. Suka saya ingatkan, bila kita nak memulakan sesuatu chat, kita akan mulakan dengan new chat. Tetapi bila kita tengah ralit, tengah buat soal jawab tu, tiba-tiba kita nak tanya tajuk lain pula. Jangan kita sambung kat bawah. Kita kena mulakan dengan new chat. Sebab kalau kita sambung kat bawah, AI ni dia akan terikut-ikut dengan jawapan kat atas. So jawapan tu mungkin akan jadi berkaitan dengan kat atas lah. Tiba-tiba rasa macam tak logik jawapan kau ni. Memanglah sebab dia dah bercampur maklumat jadi kalau nak tukar tajuk, pastikan tukar new chat. Okay? Baik. Saya tunjuk apa yang saya buat sebelum ni. Okay, yang ni ni anak saya buat ni. Okay, semalam saya cuba buat satu syarahan dalam bahasa Melayu. Ni saya punya prompt lah kat atas ni Saya merupakan jurulatih syarahan bahasa Melayu bla bla bla. Tak apa, sekejap lagi kita akan belajar tajuk prompt Saya nak tunjuk je. Okay, kemudian bla 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 bla. Kemudian dia bagi dalam bahasa Melayu, kemudian saya minta dia ubah panjangkan sikit, pendekkan sikit, bahasa tu kesesuaian dengan bla 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 bla. Dan last kali saya minta sediakan dalam bahasa Arab, dan last kali masukkan baris untuk setiap perkataan. Jadi siaplah satu teks untuk syarahan. So kalau nak pakai untuk kalam Arabi ke, untuk kalam jama'i ke kan, boleh menggunakan Gemini, tapi dia punya prompt tu kena tepat. Dan kalau boleh kita masukkan sekali elemen-elemen pemarkahan ataupun rubrik permarkahan tu di dalam Gemini, dan dia akan bagi 100% sebagaimana yang ada di dalam rubrik pemarkahan. Okay? Dan bila kita semak balik, memang tak ada kesalahan bahasa setakat ni lah. Kalau ada pun dia bertukar antara kedudukan. Contohnya kadang-kadang isim kat depan, kadang-kadang fi'il kat depan tu kena semak balik Okey, dan perlu juga diketahui bahawa AI ni adalah pemudah cara kita sahaja, bukannya 100% kita boleh pakai. Sebab kadang-kadang jawapan dia tu tak tepat. Jadi kena semak juga. Okey? Tambah-tambah kalau benda yang berkaitan dengan fakta-fakta lah. Jadi kita kena semak juga. Baik. Ni contoh dia. Saya buat Gemini. Okey, masukkan RPH. Kemudian buat soalan. Ada buat soalan. Dan macam-macam lagi lah saya buat. Sekejap lagi kita akan belajar satu persatu. Okey, kemudian di sini adalah butang Gemini Advance. Kalau nak bayar lah, silakan. Kat sini adalah file in chat. Ni dia letak je lah file apa yang kita masukkan dalam chat tu. Okey, dia senaraikan kat sini semua. Dan di sini ialah Google Apps. Macam biasalah bila kita gunakan browser Google adalah dia punya ni kan, Google Apps ni. So kat sini kita punya account lah. Okay, baik. Mana lebih senang nak minta buat syarahan, contohnya macam antara Gemini, Copilot dan ChatGPT. Semuanya senang. Yang penting prompt dia kena tepat. Kalau prompt tak tepat, maka output dia pun ke laut. Okay. Cuma bagi saya setakat ni semua okey, tak ada masalah. Cuma Copilot tu dia agak kurang fasih sikit lah. Kalau Gemini dengan ChatGPT tu insyaAllah okey. Okay? Alright, ada soalan sebelum kita masuk tajuk prompt? Okey Abah, nak tanya sikit Abah. Silakan. Boleh tak dia hasilkan, contoh kita minta kita buat prompt untuk music? Tak boleh. Tak boleh Untuk Gemini, dia boleh hasilkan lirik muzik dan juga not muzik ataupun yang toge-toge tu, yang tu boleh dihasilkan. Cumanya kalau nak minta dia buat muzik tak boleh. Okey. Muzik kita pakai benda lain lah, sono ke apa kan. Okay, alright. Soalan lain?
Oi, 118 orang. Ramai. Jangan keluar di akhir nanti saya akan bagi link untuk SPLKPM insyaAllah JPN Sarawak. JPN Sarawak sanggup menjadi penganjur bersama pada malam ini. So mereka akan keluarkan SPLKPM lah. Apa kelebihan Gemini berbanding ChatGPT? ChatGPT tu dia lagi tua lah daripada Gemini. So pengalaman di segi pengalaman tu ChatGPT lagi banyak lah kan sebab dia dah lama keluar kan. Cuma Gemini ni dia lebih kepada pencarian di Google lah. Sebab maklumat-maklumat yang dapat tu semuanya daripada Google. Okay. Apa beza dengan GPT? Gemini kita boleh guna banyak function dia. Contohnya macam tadi kan kita boleh buat jam tadi tu menggunakan account yang free. Kalau GPT tak boleh. So dia adalah kelebihan dia di sini dan ada kekurangan di sana. Okay. Alright, soalan lain. Cubalah lepas ni cuba berbaik dengan GPT pula. Dengan Gemini pula. Saya pun dah seminggu ni saya memang cuba je. Sebab tu saya berani buat kelas. Saya cuba je dengan silakan. Apa tu, since yang ini pun dia link dengan Google kan, dia boleh tolong kita create apa tu nama dia? Google Form. Dulu boleh tau. Saya perasan dulu, dia awal-awal dulu dia boleh, kita buat soalan, kita boleh share terus ke Google Apps, Google Form ke Google Slide kan. Cuma sekarang ni, dia hanya boleh share kepada Google Doc sahaja. So, jawapannya tak boleh lah. Betul. Ya, silakan Cikgu Khadijah. Angkat tangan ke tertekan ke stres? Okey, kalau faham sila bagi reaction. Tekan saja butang apa. Silakan. Jangan tekan raise hand. Raise hand tu nak tanya soalan. Okey, baik. Kita pergi kepada tajuk prompt. Okey, siapa yang pernah ikut kelas saya sebelum ni, saya fokus kepada framework untuk GPT kan. Malam ni kita nak tengok framework untuk Gemini. Sebenarnya benda tu sama je, cuma istilah saja yang berbeza. Okey? Baik, kita tengok tajuk prompt dan sebagaimana yang rakan-rakan semua dah tahu dah, benda yang penting sekali dalam penjanaan AI ni adalah prompt lah ataupun arahan. Seandainya arahan tu tak tepat, maka tak tepat lah dia punya output dia. Itulah kadang-kadang kita stres kan. Apa hal tak dapat sebagaimana kita nak? Yalah sebab kita punya prompt tu tak detail dan tak tepat. Contohnya kita nak minta dia buat soalan kan. Boleh kita bagi prompt macam ni. Sediakan satu soalan bahasa Arab tahun 5 tajuk makanan. Macam tu je kita bagi prompt. Dengan tak ada format dia, tak ada persona dia, tak ada konteks dia. Kan? Jadi tiba-tiba keluar soalan pelik-pelik kan. Kata, apa hal ni kan? Sebab prompt kita tak tepat. Jadi cara nak membuat prompt yang tepat ialah memerlukan beberapa elemen lah. Okay? Alright, cuba tengok antara dua prompt ini. Kat sini dia kata generate to highly engaging bla 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 bla. Macam tu je prompt dia. Tak detail dengan prompt yang sebegini. Okay, so dalam penggunaan Cikgu Ibrahim ada soalan ke nak tanya? Tak ada, tertekan. Saja nak dengar suara je. Okay, baik. So, prompt ni, rakan-rakan semua, perlu ada 5 benda ni. Yang pertama sekali, persona. Yang kedua, task. Yang ketiga, format. Yang keempat adalah konteks. Dan kelima, kalau boleh kita masukkan contoh. Contoh ni tak wajib lah. Yang wajib tu ada 4 ke atas tu. Persona ni ialah berkenaan dengan role ataupun peranan. Contohnya, anda seorang pensyarah universiti ataupun anda seorang guru pakar sains ataupun saya seorang jurulatih kalam Arabi ataupun saya seorang jurulatih pantun. Itulah persona. Kita lantik dia ataupun kita sendiri yang mengaku. Okey? Dan di sinilah main peranan. Contoh dia, kita kata anda merupakan seorang guru pakar matematik. 1.
Anda seorang guru matematik. Anda seorang pelajar yang belajar matematik. Nampak tak? Tiga benda tu akan menghasilkan output yang berbeza. Ibaratnya, level profesor dengan level cikgu, level murid-murid. So pentingnya kita letakkan persona ni untuk mendapatkan output yang jelas. Okay? Kemudian task. Task ni memang nak kena jelaskan. Task tu kita nak suruh dia buat apa, berapa. Kalau soalan tu berapa soalan. Kemudian dari segi format pula. Format soalan tu macam mana? Format soalan tu objektif ke, sumatif ke dan sebagainya. Dan konteks ni. Konteks ni pun penting juga. Soalan tu untuk siapa? Untuk murid-murid tahun 2 contoh dia. Okay? Kemudian example ni hanya untuk beberapa ya. Ada soalan ke? Cikgu Siti Fatimah? Macam tengah naik motor je tu, hati-hati cikgu. Bahaya. Sekejap saya mute sekejap. Sekejap saya mute sekejap Macam tengah bawa motor, bahaya betul. So untuk menghasilkan prompt yang cantik, dia ada ni lah. Ada 4 perkara yang wajib So kat sini kita personal. Establish the role you want to chatbot to adopt that is appropriate. Susah betul nak baca kan? For your task. Jadi senang ceritanya macam ni lah. Personal tu adalah role. Role tu adalah peranan. Okay? Kemudian task, describe apa yang kita nak. Format apa yang kita nak. Konteks untuk siapa, tujuan dia apa. Dan datangkan dengan contoh. Okay? Baik, contoh dia. Saya datangkan dengan satu contoh. Kita nak buat teks untuk pertandingan syarahan murid sekolah rendah peringkat daerah. Okay? Jadi kita bagi satu prompt. Saya merupakan jurulatih syarahan untuk murid sekolah rendah. Persona. Task. Sediakan teks pertandingan syarahan, okay, yang mengandungi berapa elemen kat situ. Okay. Kemudian format pula. Teks tersebut perlu dimulai dengan pendahuluan. Kemudian setiap isi perlu ada huraian, perlu ada bukti, dalil contoh dia kan. Dan juga rumusan. Kemudian akhirkan teks dengan rumusan keseluruhan. Itu adalah format. Kemudian konteks. Pastikan teks ini sesuai digunakan untuk murid-murid tahun 4 sampai 5, 4 sampai 6 contoh dia. Okay? So kita dah buat 4 benda tu. Jadi bila kita jana nanti, insya-Allah dia akan keluarkan output yang sangat baik lah. Dan kalau kata tak puas hati, kita boleh baiki output tersebut. Boleh tak kalau upload contoh dalam bentuk gambar dan minta dia edit mengikut topik kita? Boleh. Boleh. Kelebihan Gemini boleh menjana video audio secara langsung. Menjana audio video maksudnya apa tu? Cikgu Rashidah, cerita sikit. Ni soalan ke penerangan? Okey, baik. Okey, jom kita teruskan. So ingat ada 4 benda tadi. So saya nak cuba buat ni lah kalau sempat. Kita ada 15 minit je lagi. Saya nak buat RPH, penjanaan soalan, penjanaan kertas kerja dan sebagainya. Okey? Alright, kita cuba masuk dalam Gemini. So mulakan dengan new chat. Baik, kita nak mulakan dengan RPH. Untuk buat RPH ni rakan-rakan semua, kita hanya perlu masukkan objektif pembelajaran. Okey? Bila kita masukkan objektif pembelajaran, kemudian di bawah tu kita bagi prompt kat sana. Ataupun kita boleh saja gunakan kaedah yang saya ceritakan tadi, persona. Saya merupakan guru bahasa Arab tahun 3. Bantu saya sediakan RPH untuk tajuk apa? Tajuk yang best ya Gemini ni, kita boleh type Melayu je kat sini.
Nanti dia akan keluarkan dalam bahasa Arab Tajuk, contohnya tajuk makanan. Makanan lagi. Dah lapar kan? Okay. Kat sini kalau kata kita nak Gemini detailkan, kita boleh masukkan perkataan yang mengandungi perkataan. Okay, contoh dia kat sini kan. Kat sini cuba kita buat dalam bahasa Melayu je. Apa nama contoh dia? Nasi, kemudian kuih, kemudian apa nama lagi? Roti canai, kemudian mi dan juga ayam goreng. Okay. Selesai di situ, kita datangkan dengan apa tadi? Ni dah ada task. Okay, format dia. Okay. RPH ini perlu mengandungi kita nak apa? Kalau kata kita pakai RPH, ERPH kan? Dah ada dalam tu setempat dah ada kan. So selalunya kita nak yang apa nama objektif. Perlu mengandungi objektif, aktiviti dan kita masukkan terus impak selepas pembelajaran, sesi pembelajaran. Okay, so kat situ dah ada dah. Alright. Kita nak masukkan pula konteks. Konteks tu nak masukkan pun boleh, tak nak masukkan pun tak ada masalah untuk ni So cuba kita tak masukkan. Tengok apa jadi. Alright. So dia telah janakan. Okay, Cikgu Abeja seronok dapat membantu. Okay. Okay. Jadi kita tulis tadi makanan, dia terus terjemah kepada al-makulat. Okay. Fokus, objektif, menyebut bla 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 bla, semuanya dalam bahasa Melayu lah. Sebab kita minta dalam bahasa Melayu kan. Okay, sekarang ni aktiviti pun dah ada, perkataan pun dah ada kat sini. Cuma nasi ni salah lah. Tu saya kata kena baiki juga Kuaikah. Kuaikah ni lebih kepada kek yang kecil tu. Jadi kita boleh ubah kat sini. Kak. Okay, hakaza. Kemudian kita nak minta dia terjemah dalam bahasa Arab. Bagi saja prompt yang ringkas. Cuma pastikan prompt itu berada dalam chat yang ni. Jangan kita buat chat baru pula. Kalau kita buat chat baru dia akan jadi confused. Okay? So gunakan chat yang sama. Kat sini kita bertulis. Apa nama tadi? Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sila masukkan baris untuk setiap perkataan. Okay? Tengok apa jadi. Ada beza ke dengan ChatGPT? Mana best? Yang paling lama best. Carilah sendiri apa yang paling lama. Okay. Oh, nampaknya dia tak faham. Sebab terjemahkan dalam bahasa Arab tu dia ingatkan terjemahkan ni aja. Okay, terjemahkan RPH ini. Nampak? RPH ini ke dalam bahasa Arab. Alright, nampak? Beza prompt kita bagi. Tadi kita kata terjemahkan dalam bahasa Arab. Dia ingatkan terjemah perkataan ni je. Sebenarnya kita nak terjemahkan RPH tadi kan. So dia kata terjemahkan RPH ini dalam bahasa Arab. So dia akan jadi terus dalam bahasa Arab. Okay, baik. Yang bestnya Gemini ini, kita boleh terus share kat sini. Share dan export. Nak masuk kat mana? Kita boleh share terus masuk dalam Google Doc. Contoh dia, saya bagi saya lupa nak cerita. Kat sini dia ada button lah, ada good response, bad response, ada redo. Redo ni kita boleh buat balik Dan share and export. Ni yang best. Kita tekan saja share and export. Dia ada dua. Sama ada draft in Gmail ataupun export to Docs lah. Apa nama Google Docs So tekan saja kat sini. Kita tak perlu nak copy-copy. Dia akan terus automatic ke Google Doc. Nampak tak? New document create. So kita open Docs. Maka di sinilah RPH kita tadi ada. Kalau kata tuan puan pakai Google Classroom, boleh terus masukkan ni ke dalam Google Classroom. Tak payah pening-pening lah. Okay, kalau kata nak copy, boleh copy macam biasa. Highlight kan, copy. Ataupun boleh download daripada file, download dan Microsoft Word. Pun boleh. Tu best Gemini sebab dia ada integrasi dengan
Google Apps. Kalau dulu lagi best, dia boleh masuk dalam bukan setakat ni kot, ada beberapa apps lagi lah, beberapa Google Apps lagi yang boleh dimasukkan. Okay, so bila semak balik ada benda tak puas hati, maka kita buanglah yang tak puas hati itu, yang salah itu buang, gantikan dengan yang betul. Okay, itu cara nak buat RPH. Baik, seterusnya penjanaan soalan. Okay, penjanaan soalan kita mulakan dengan new chat. Penjanaan soalan ni dia ada beberapa kaedah lah. Ada limit ke macam ChatGPT? Itulah. Saya sangat excited menggunakan Gemini ni sebab dia macam dia jawab je apa kita nak kan. Kalau kita tengok kat sini dia ada beberapa model lah kat sini kan. Dia ada Flash, 2.5 Flash, 2.5 Pro, Deep Research, Personalization. Semua ni boleh pakai secara percuma. Setakat ni saya pakai yang ni ada limit lah, yang dua ni. Tapi yang ni memang boleh pakai, dia tak keluar pun warning dah sampai limit kan. Wallahu alam. Okay. Cuba pakai sekerap yang mungkin. Okay, kalau guna telefon senang ke? Boleh, guna telefon pun boleh pakai. Install dia punya apps. Google, Gemini Google. Okay, kejap. Sat. Ya, betul. Dia mesra phone. Dia sangat mesra phone. Gunakan Gemini lah. Okay, baik. So, kita nak buat apa tadi? Lupa dah. Kita nak buat soalan. Okay. Untuk buat soalan ni, kita boleh lampirkan nota kita. Sama ada kita nak lampirkan nota dalam bentuk PDF. Sebaiknya PDF lah. Sebaiknya AI, dia sangat mesra dengan PDF. So, bila kita sertakan file PDF, dia boleh baca dengan elok lah. Okay. Caranya add file kat sini. Dia ada 3 lah, image, file ataupun add from drive. Katakanlah kita dah ada file kan. Tekan saja file. Kemudian cari saja soalan. Sudah, mana soalan ni? Ambil yang soalan mana-mana template laporan. Belasah je lah. Okay. So kat sini kita boleh bagi arahan dia. Okay Saya merupakan guru inovasi. Bantu saya sediakan 10 soalan. Objektif. Format dia berdasarkan nota ataupun file. Berdasarkan file yang disertakan. Kalau dulu di awal-awal dia dulu, Gemini ni dia tak fasih bahasa Melayu. Tapi sekarang ni, alhamdulillah, makin okey. Okay? So, alright. So, tadi saya masukkan ni adalah laporan inovasi saya lah. So, kat sini ada soalan objektif. Okay? So, dia sangat menjimatkan lah masa kita. Dah siap apa semua ni, maka kita boleh share dalam bentuk dokumen ataupun Google Docs. Alright? Itu caranya bila kita menggunakan nota. Sekiranya kita nak gunakan gambar. Kalau gambar ada dalam ni macam biasalah, kita boleh insert gambar kat sini kan. Andai kata gambar tu tak ada, contohnya, saya ambil satu soalan buku teks. Buku teks sains tahun 4. Okay, so kita nak ambil soalan daripada buku, kita nak ambil maklumat daripada buku teks. Ini cara senang lah, saya tunjuk kepada rakan-rakan Tak perlu nak save, tak perlu nak apa. Okay, katakanlah ambil setajuk Doh dan Masa. Boleh dah ni? Okay. Caranya ialah rakan-rakan semua kena cari dalam komputer, ada dalam laptop atau komputer, snipping tool. Okay. Snipping tool. Kita tak perlu nak save gambar ni.
kita hanya menggunakan kaedah snip saja. Okay, ni dia Snippy Tools. Okay, caranya tekan pada new ni. New. Kemudian ambil saja bahagian kita nak. Kat sini contoh dia kan. Kat sini. Kat sinilah. Right. So ni kita nak maklumat daripada sini. Jadi tekan saja kat atas ni. Selalu kan kita tekan save kan. Save nak jadikan dia sebagai gambar kan. Sekarang ni tak perlu. Tekan saja kat atas ni. Copy. Alright. Pergi ke Gemini. Masuk kat sini. Tekan saja Ctrl V. Paste. So dia berada di atas. Okay. Jadi daripada sini kita nak minta dia sediakan soalan. Okay. Copy. Kita copy atas ni. Merupakan guru sains tahun 4. Okay. So soalan tu adalah based on guru lah. Tahap guru Soalan apa benda ni? Soalan objektif dan banyak sangat ni 10 ni. 5 je lah. 5 soalan objektif dan 3 soalan subjektif berdasarkan file yang disertakan. So kita ubah sikit dia punya prompt dia. Tekan kat sini. Snipping tu ada kat mana? Boleh cari dalam komputer pada apa nama ni? Ni sini. Cari sini Snipping Tools ataupun search aja kat sini. Snipping, SNIPP, maka dia akan keluar kat atas Snipping Tools. Okay, yang tu senang lah dalam tak perlu nak save lagi. Okay, jadi dia terus bagi soalan doh dan masa. Betul lah dengan nota kita bagi tadi kan. Soalan objektif dia. Okay, 5 soalan sebagaimana kita nak. Dan soalan subjektif. Cuma tak ada ruang kat sini lah. Nanti kita boleh edit balik. Okay. Alright. Itu caranya menggunakan nota dan juga gambar. Cuma nak guna video dari YouTube saja dia tak boleh ni lagi. Dia bukan macam Magic School kan. Magic School boleh ada part yang boleh dia generate daripada video kan. Okay. Ada soalan? Boleh katakan print screen auto ke Snipping Tools? Tak boleh. Snipping Tools ni dia lebih kepada kita crop bahagian kita nak je. Kalau kita print screen, satu screen tu masuk kan. Sekarang ni kita nak fokus kepada bahagian kita nak je. Itu menggunakan Snipping Tools. Ada soalan? Kalau faham, sila bagi reaction pop. Yang pop tu. Maksudnya screenshot terus ke Snipping Tools. Auto ke Snipping Tools. Oh, tak sure pula, tak pernah try. Boleh Oh, itu satu apa nama ni? Ilmu baru tu. Caranya macam mana? Kita nak belajar pula. Screenshot. Okay. Screenshot. Lepas tu Lepas tu. Tapi dia satu screen lah masuk kan? Dia masuk satu screen lah kan? Tekan okay, tak apalah, nanti saya belajar. Okay, terima kasih. Okay. Tapi dia masuk satu screen kan? Tak. Oh, boleh crop juga. Okay, tak apa. So ada 2 cara lah. Sama ada kita nak menggunakan Snipping Tools ataupun dia automatic masuk ke Snipping Tools. Itu saya tak tahu mungkin window dia lain kot. Saya pakai Windows 10 ni macam ni sikit. Kokok Windows 11 ke kan? Allahuakbar. Okay, baik. So ada soalan? Tak ada Baik, kita pergi seterusnya. Oh, masa pun agak mencemburui. Okay, apa lagi? Penjanaan kertas kerja. Ni pun senang je. Senang juga penjanaan Windows 11. So patutlah. Saya pakai Windows 10. Okay, penjanaan kertas kerja, rakan-rakan semua, gunakan 4 elemen tadi. Persona, task, konteks dan juga format. Contoh dia, saya merupakan penyelaras program satu hari satu yang satu sukan tu apa? Satu murid satu sukan. Okey.
Saya merupakan penyelaras program satu murid, satu sukan. Contoh dia Dia buat sikit lah. Saya merupakan penyelaras program satu murid, satu sukan. Bantu saya sediakan kertas kerja program ini dengan lengkap. Okey. Gunakan format yang biasa digunakan di sekolah. Okey, kita dah bagi dia task, format dan juga persona. Okey, jadi dia akan terus keluar kertas kerja. Dia terus Sri Limau lunas. Kenapa dia terus keluar SK Sri Limau lunas? Sebab saya dah masukkan maklumat dalam setting tadi. Jadi dia dah kenal kita dah. Dia panggil Cikgu Abeja semua kan. Okay, so kat sini ada semua bla 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 bla, matlamat objektif, kumpulan sasar, penaung, pengerusi, AJK semua ada. Tengok apa yang tiada. Okay, kat sini pun dah dimasukkan jadual, cantik. Cuma anggaran pembelanjaan. Okay, anggaran ni dia tak masukkan lah. Sebab kita tak sertakan kat situ kan. Okay, kat sini. Sumber tenaga disediakan, okay, bla bla. Alright. Katakanlah bahagian perbelanjaan. Okay, nombor berapa ni? Nombor 10. Pada perkara 10, sila masukkan anggaran perbelanjaan sebanyak RM10,000. Tengok dia akan divide macam mana. So dia akan divide ikut suka hati dia lah. Perkara 10. Okay. Oh dia tak masukkan kat sini. Sebab kita tak detailkan kita just masukkan jumlah keseluruhan saja kat sini. Tapi kalau kita masukkan kat sini, maka dia akan automatik lah keluar kat sini. Okay. Right. So itu cara nak membuat kertas kerja. Seterusnya, teks ucapan dan doa itu biasa. Teks ucapan, saya buat macam ni je selalu. Teks ucapan, rakan-rakan semua apa yang saya buat, saya buat macam ni. Saya masukkan nama program dengan tentatif sahaja. Kemudian dia janakan sendiri. Dan selalunya, saya akan ambil daripada, kejap contoh dia. Nak cari, saya akan ambil daripada brochure lah. Daripada pamphlet yang disediakan oleh AJK program. Okay, contoh dia. Right, ni contoh dia Okey, ini adalah atau cara Majlis Mesyuarat Agung PIBG So saya ambil benda ni gunakan snipping tools. Okey. Kemudian saya copy. Masuk dalam Gemini, Ctrl V. Okey. Sila saya merupakan pengerusi Majlis Mesyuarat Agung PIBG SK Sri Limau 2025. Okey, sila cipta teks ucapan pengerusi majlis. Okey, ni penting. Berpandukan atur cara yang telah dilampirkan. Format, sila masukkan pantun dan gunakan ayat yang apa? Yang menarik. Contoh dia. Okey? Baik. Jadi dia akan terus bekerja dan akan mengeluarkan. Okey, salutasi dah dekat sini. Okey, mukadimah, pantun. Okey, alu-aluan. Okey, ni dia cerita tentang ni, bla 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 bla. Alright. Kat bawah ni, terus. Okey, baik. Okey. Yang ni adalah canvas.
Saya lupa nak cerita tadi Baiklah. Tutup lagi sekali. Saya tunjuk lagi sekali. Okey, canvas ni rakan-rakan semua, di bawah ni tak ada canvas tau. Dia tak menyala. Tapi kalau benda yang melibatkan panjang sebegini, dia akan automatik bagi cadangan tadi kan. So, kita tekan kat sini canvas. Canvas ni maksudnya kita boleh panjangkan, pendekkan. Okay? Tekan sini canvas. Dan cuba kita masukkan lagi sekali prompt ini. Ataupun kita try again without canvas. Okay. Kat sini. Dia akan datangkan beginilah. Maksudnya mungkin dia tak berapa nak panjang semua kan. Bila kita try dengan canvas. Okay. Kita masukkan balik prompt ini. Saya tunjuk bagaimana canvas beraksi Kita dah on canvas. Okay. So, dia akan keluar dua paparan begini. Ini adalah paparan yang boleh kita edit dan ini paparan untuk kita masukkan prompt. Sekiranya kita nak masukkan prompt lah. Nak tambahkan prompt lagi. Okay, baik. Katakanlah di sini bla 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 semua kan. Tiba-tiba tengok tak best lah, macam pendek lah ni kan. Kita nak panjangkan ucapan ni ataupun kita nak panjangkan ayat-ayat dia ni. Kita boleh gunakan kaedah canvas di sini. Change ni. Tukar kepanjangan ayat. Okay. Kita tekan kat situ. Bila tekan, kita naik ke atas, dia akan jadi short. Maksudnya ayat tu akan jadi pendek lah. Ataupun very short. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan long dan very long. Dia berbeza dengan GPT. GPT atas lagi panjang. Kan? Bawah pendek kan? Tapi Gemini atas pendek, bawah panjang. Dia nak bezakan dengan GPT So kita tekan, katakanlah kita nak panjang. Letak saja pada long dan lepaskan. Dia automatik akan berubah. Okay. So teks itu akan menjadi lagi panjang lah. Okay. Nampak tengah bekerja. Itu dari segi kepanjangan dan kependekan dia. Kiranya ada dua respon dari Gemini macam GPT. Betul. Satu respon di sini dan di sini adalah tempat kita nak masukkan kita punya prompt lah. Kalau kata nak masukkan lagi elemen-elemen lain kan. Okay. Kemudian di bahagian kedua ni adalah tone dia. Tone dia ni adalah kaedah casual ni maksudnya santai lah. Santai kan. Kalau ke bawah dia akan formal. Katalah kita nak very formal sebab melibatkan menteri, YB semua kan. Kita akan masukkan very formal. Okay. Jadi dia akan terus memberi ayat-ayat yang teramat formal. Okay. Kalau kata tak puas hati lagi, kita boleh ubah prompt dia di sini. Di bawah sini. Katakanlah sila masukkan elemen syair dalam ucapan. Beria nak syair pula ni. So kita bagi prompt dia kat sini. Jangan bagi kat sini. Memang tak boleh nak bagi kat sini pun. Sini kita punya view dia lah. Okay, so dia akan ubah, masukkan syair pula. Di mana syairnya? Oh, di sini. Ini pantun. Mana syair dia? Syair. Di sini. Bunga tanjung di dalam dewan. Dalam dewan pula. Dalam taman. Okay, so dia masukkan elemen syair. Okay, dah puas hati, maka kita boleh export to dot kat sini. Maka dia akan masuklah dalam Microsoft Document. Okay. Right. Panjang dah ni ucapan. Sangat panjang dah. Okay. Itu kegunaan Canvas. Sama juga bila kita nak buat ringkaskan artikel ni biasalah. Kita masukkan artikel dan minta dia ringkaskan. Ayatnya macam ni. Ringkaskan format dia. Ringkaskan dengan mengekalkan isi-isi penting. So dia akan kekalkan isi penting dan buat akan ringkas. Rima tak kena. Betul? Tu yang kena masuk sendiri tu. Saya tunjuk contoh je tadi. Memang tak kena kan. Macam pantun pun kadang-kadang kita tengok tak kena. Okey, baik. Idea aktiviti macam biasa. Idea penyelidikan. Ini untuk inovasi lah. So boleh pakai Saya merupakan guru inovasi bahasa Arab sekolah rendah. Bantu saya
mencari ataupun cadangkan kepada saya idea untuk menyelesaikan masalah murid-murid sukar membaca. Sediakan format dia, sediakan beberapa idea ataupun sediakan terus 20 idea yang boleh menyelesaikan masalah itu. Maka akan bagi idea lah. Ambil satu idea, kemudian kita paste kat bawah. Contohnya idea nombor 8 kan. Daripada idea nombor 8, sila apa nama ni? Detail tu apa? Detail ni sila apa? Perincikan. Sila perincikan. Allahu Akbar. Sila perincikan nombor 8 dengan memasukkan apa-apa. So dia akan buat secara ni lah. Okay. Kemudian menjana kandungan kreatif, menterjemah pelbagai bahasa dan menjana gambar. Okay. Untuk menjana gambar, satu kekurangan Gemini ialah dia tak boleh nak menjana gambar yang diberi prompt bahasa Melayu. Kita kena tukar prompt tu dalam bahasa English, barulah dia akan keluar gambar. Kalau bahasa Melayu, dia akan senaraikan cara-cara untuk menghasilkan gambar. Okay? Dia faham tak kalau kita tajuk ringkas? Kalau kita biasa dengan dia, kita selalu guna dia, insya-Allah dia akan faham. Kalau kita guna jarang-jarang, dia tak akan faham. Contohnya macam GPT jugalah. GPT dulu kan, dia tak faham bahasa ringkas kan. Tapi bila kita selalu guna, so kita dah masukkan maklumat, kita bagi data kepadanya, kita latih dia, maka dia akan faham. Okey, Gemini pandai logat tak? Setakat ni tak pandai. Dia menggunakan bahasa yang skema. Betul. Okey. Alright. Kena masukkan dia punya prompt kat belakang dia, menggunakan rima yang betul dan tepat. Okey, contoh dia. Kat sini pula, nampak tak, perasan tak dia ada satu deep research. Deep research ini bila kita tekan, dia akan mencari maklumat yang berada di dalam web lah. Contohnya senaraikan 10 video pembelajaran bahasa Arab. Okay. So dia akan cari maklumat. Okay. Ini dia. Sebab dia deep research Okay. Cumanya dia tak keluarkan terus benda tu. Cuba kita tekan start research. Apa yang akan keluar? Oh, dia keluar dalam bentuk sama juga macam canvas tadi. Tapi dia punya menu dia adalah deep research. Okay. So kat sini dia cerita bagaimana kita nak mencari mencari video yang berkualiti. Kan? Dia bagi contoh-contoh kat sini. Okay. Dan bila kita tekan kat sini, banyak dia bagi contoh. Okay. So kat sini ada beginner. Dia sesuai untuk research. Dia tak sesuai untuk carian yang biasa. Sebab dia akan bagi detail sangat-sangat kat sini. Bila kita tekan saja kat sini, dia akan terus jumping ke dalam YouTube. Sebab apa? Sebab YouTube adalah anak kepada Google juga, adik-beradik dia. Okay? So dia akan keluar kat situ. Banyak tu kalau untuk research. Gunakan deep research. Okay. Nak menghasilkan gambar tadi. Kalau kita bagi prompt, sila hasilkan gambar seekor gajah di atas bangunan. Kita tengok, jaya ke tak? Nampak tak dia kata, namun sebagai model bahasa, saya tidak mempunyai kemampuan. Okay? Kalau kita bagi prompt dalam English. Okay, cuba kita bagi prompt dalam English. Create an image of gajah apa gajah? Of gajah apa gajah? Elephant. Elephant on top building. Hentam saja. Building. Share contoh prompt Cikgu Hasnia. Saya buat berkali ni. Prompt dia kat belakang tu. Menggunakan rima yang betul. Apa je? Ya.
Tak boleh ke kalau kita buat prompt dalam bahasa Melayu, lepas tu minta dia translate dalam bahasa Inggeris, lepas tu kita Boleh. minta lah dia. Boleh. Kan? Pun boleh juga. Nampak? Bila kita Englishkan dia terus keluar gajah atas bangunan. Kan? Kalau tadi kita bahasa Melayu dia tak faham. Jadi untuk create gambar memang menggunakan bahasa Inggeris. Okay? Baik, 9.45. Okay, alamak. Okay, saya rasa sampai situ saja perkongsian saya pada malam ini. Okay? Ada soalan? Silakan. Nak tanya. Kalau contoh macam kita buat macam contoh ERPH yang kita buat everyday. So kita tak boleh ke letak satu prompt yang macam kita buat pengenalan diri kita tu. So dia akan tahu kita ni siapa, guru tahap darjah berapa, ajar tingkatan berapa contohnya. So kalau kita letak macam format tu dekat situ. Boleh. Jadi tak adalah every time kita nak kena bagi dia kan. Okay, caranya begini. Pergi pada bahagian sini, tengok yang RPH bahasa Arab ni. Okay. Sambung di bawah ni. Tajuk apa? Sebab apa? Sebab kita dah masukkan satu dokumen kat sini kan. Contoh dia, kita ambil dokumen yang kita dah pernah buat dan kita masukkan kat sini. Jadi dia dah baca dah apa yang kita nak daripada RPH tu. So, daripada sana, kita sambung kat sini pula. Berdasarkan dokumen dilampirkan, cipta RPH tentang apa-apa-apa. So, dia akan keluar juga kat sini. Based on apa yang ada kat atas. Itu pentingnya simpan sejarah pula. History ni. Penting sangat simpan history kat sini sebab kadang-kadang kita nak kembali kepada history tu. So kita tekan kat sini, maka tarik balik apa yang kita nak based on maklumat yang ada kat atas dah. Okay? Right. Cipta pantun Melayu dengan rimah hujung selang sama satu rangkap 4 baris tentang ibu bapa. Mungkin ini. Okay. Betul? Dia punya prompt dia dengan rimah yang sama. Bila kita masukkan prompt tu, so akan tepat lah. Okey, ada soalan lain? Silakan. Kalau tak ada soalan, rakan-rakan semua diminta untuk mengisi Google Form yang saya sertakan di bawah. Okey. Ada rezeki nanti, insya-Allah JPN Sarawak akan keluarkan SPL KPM lah. Yang ni kami tak janji sebab saya pada asalnya memang saya tak bersedia pun, tapi sebab Ustazah Habibah sanggup cuba kan. Dia kata tadi cuba kan. Sanggup mencuba untuk mendaftar kita di bawah SPL KPM, maka kita boleh ucapkan ribuan terima kasih lah kepada JPN Sarawak. Okay, Alhamdulillah. Okay? Ustaz, saya cuba ya Ustaz Ya, boleh. Tapi sebabnya esok saya dah outstation lagi, saya tunggu saya balik ke office dulu Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah Okay, silakan isi Google Form dan jawablah soalan-soalan yang berada di sana Ada 5 soalan je kot. Sebagai satu saya punya muhasabah lah untuk diri saya. Okay. Dan muhasabah untuk diri kita semua, manfaatkan AI sebagai pembantu bukan pengganti. Terus pelajari teknologi terkini dan gunakan masa tambahan untuk upgrade kemahiran. Kekalkan keunikan anda melalui kreativiti dan pemikiran kritis yang tidak tertanding oleh AI. Anggap saja AI itu adalah co-pilot dan kitalah pilot yang sebenar-benarnya. Okey, saya bagi masa 5 minit untuk isi Google Form. Silakan. Kalau ada soalan pun boleh bertanya. Okey, kalau ada soalan silakan. $117 orang. Okey. Okey, sama-sama. Terima kasih juga. Jangan lupa share sikit tentang Suno. Masa tak ada ni, saya nak ambil anak tuition. Terima kasih banyak Wajah. Walaupun sekejap, banyak ilmu dapat.
Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Dan saya nak Terima minta kasih yang sediakan sijil. Terima kasih. dan saya nak minta doa lah daripada rakan-rakan InsyaAllah saya sekarang ini dalam proses menunggu keputusan di peringkat kebangsaan untuk anugerah ikon pencipta kandungan digital. So mohon doa daripada semua lah. Moga adalah rezeki untuk saya wakil Kedah tahun ni Amin. InsyaAllah dipermudahkan urusan dan cemerlang berjaya. Di Sarawak. Amin. Di Sarawak nanti Ustazah Habibah. Nanti saya pergi Sarawak 14 sampai 16 hari bulan 5. Di Kuching. Alan Ustaz, Alan. Ke Sarawak lagi kita. Beja, apa rakaman nanti Beja share ni nah? Rakaman nanti saya masukkan dalam grup saya. Baik, okey, syukran.